Baik, STEM ataupun usaha inisiatif Yayasan Mr. DIY yang diberi nama STEM Discovery on Wheels ni bermula pada tahun 2025, yang mana tahun lepas kita berkolaborasi dengan beberapa kementerian termasuk Kementerian Perpaduan Negara dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Melalui STEM Kits yang kita sumbangkan ni, kalau di Jabatan Museum Malaysia ni, kita curate STEM Kits kita ni bersesuaian dengan apa orang kata artifak di Museum Negara. Seperti contoh tahun ini kita ada beberapa STEM Kits yang menggunakan konsep dinosaur, fossilization tu kan. Jadi dia bersesuaian untuk anak-anak yang hadir melawat muzium-muzium di seluruh Malaysia untuk menggunakan dan memahami konsep artifak dan sebagainya. Dari sudut orang kata pendedahan kepada pendidikan STEM, kita nak bawa pendidikan STEM ni lebih menarik, lebih interaktif di luar bilik darjah. Sebab itu kami rasakan dengan kolaborasi bersama Jabatan Muzium Malaysia dan Kementerian Perpaduan Negara dapat menzahirkan hasrat kami untuk menjadikan muzium lebih daripada sekadar mempamerkan artifak, tetapi lebih kepada menjadi pendidikan, hub pendidikan tidak rasmi kepada para pelajar. Tidak kira latar belakang, tidak kira agama, tidak kira budaya, dia menjadi satu central figure kepada orang kata tu pendidikan STEM di Malaysia. Dan diharapkan dengan program STEM Discovery on Wheels kami ini, hasrat kami adalah untuk menyumbang sebanyak 1 juta STEM Kits pada tahun 2026 ini, dan lebih ramai lagi dan lebih banyak lagi agensi rakan strategik yang datang ke hadapan untuk bersama-sama berkolaborasi seperti Kementerian Perpaduan Negara dan juga Jabatan Muzium Malaysia dalam memampankan lagi pendidikan STEM di Malaysia. Sudah semestinya kita akan tambah baik lagi peralatan ataupun STEM Kits yang diberikan, yang mana setiap STEM Kits ni mungkin boleh dijadikan sebagai satu bahan penceritaan kepada kebudayaan. Seperti contoh apa yang saya ambil, Kementerian Pendidikan menjadikan STEM Kits ni sebagai bahan tambah nilai kepada pengajaran dan pembelajaran mereka, yang mana mereka memperkenalkan konsep-konsep tradisional. Seperti contoh, kita ada tahun ini STEM Kits kita traditional well, perigi tradisional tu kan, memperkenalkan konsep inilah atuk nenek moyang kita dulu, cara-cara mereka mendapatkan air dan sebagainya, memperkenalkan sejarah serba sedikit, mengimbau kenangan lalu. Jadi saya harap tahun hadapan dan tahun-tahun seterusnya kami akan kembangkan lagi kepelbagaian untuk orang kata tu jenis dan juga types of STEM Kits yang kita berikan, yang kita sumbangkan, supaya lebih ramai anak-anak di luar sana terdedah dengan kepelbagaian budaya dan juga keharmonian Malaysia itu sebagai satu negara berbilang kaum. InsyaAllah kita ada di e-commerce kami, cuma untuk bahan-bahan STEM Kits yang pelbagai jenis ni memang kita eksklusif hanya di Yayasan Mr. DIY, yang kita sumbangkan terus kepada masyarakat, komuniti dan rakan-rakan strategik tanpa sebarang kos lah. Kita sebagai sumbangan untuk, masa saya cakap tadi, untuk memperkasakan pendidikan STEM di Malaysia lah. Jadi mereka boleh mohon sahaja di yayasanmrdiy.com untuk berkolaborasi bersama kami melalui pendidikan STEM ataupun STEM Discovery on Wheels kami ini. Sebagai simbolik peresmian. Dilaksanakan secara bersama dengan Yayasan Mr. DIY.